Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah kulli masyayikhina kulli ahli silsilatin. Syabandiyati qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwah jami'il muslimin min masyarikil ardi ila magharibiha. Subsan ila ruh mu'allif kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka surat berapa kita? 41. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata oleh musannif, fama yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Artinya maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita jalla wa azza itu 20 sifat. Diitlaqkan sifat itu atas makna yang wujudi yang berdiri ia dengan mausuf, dan diitlaqkan ia pula atas barang yang lain daripada zat. Inilah yang dikehendaki di sini. Kerana bahawasanya yang 20 ini setengah barang yang ia wujudi seperti kudrat dan iradat, dan setengah daripadanya barangnya hal seperti qadiran dan muridan, dan setengah daripadanya barangnya adami seperti qidam dan baqa. Dan barang yang menyebut akan dia oleh musannif daripada bahawa yang wajib tafsir itu 20 sifat, dan yang mustahil tafsir pun seperti demikian itu juga, iaitu dibina atas qaul yang berkata dengan subut ahwal, dan diperbuat atas tariqah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 4. Pertama, maujudat, dan iaitu barang yang sah dilihat akan dia. Dan kedua, ma'dumat, dan iaitu barang yang tiada thubut baginya. Ketiga, ahwal, iaitu wasitah antara maujudat dan ma'dumat. Dan keempat, umur i'tibariyah, dan itu barang yang baginya subut tapi tiada naik ia kepada darjah ahwal, dan tiada turun ia kepada makdumat, tiada atas kaum yang menafikan dia. Yakni musannif membilang 20 sifat itu tiada menjalani ia atas kaum yang menafikan ahwal, dan diperbuat atas tarekah yang berkata dengan bahawa lalu perkata itu 3 bahagi jua, maka hanyalah. Dan mula-mula tarekat ini ialah yang rajih, tapi telah berkata oleh setengah ulama yang muhakkikin mula yang sebenarnya bahawa tiada hal, kerana bahawa hal itu mustahil. Tetapi berkata oleh musannif di dalam setengah kitabnya, dan dengan jumlahnya, maka masalah ini masyhur khilafnya. Dan bagi tiap-tiap daripada dua qaul itu ada beberapa dalil yang diketahui akan dia daripada tempatnya. Dan lagi kata musannif dalam syarah usta,
Jahil dengan itu hal kadang memberi mudarat pada aqaid, kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya, yakni yang lain daripada dirinya, kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani itu dengan zat, dan tiada ia pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Maka adalah pada qaul ini dikirakan keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri yang qadrat dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ada sifat yang lain lagi. Kawi olehmu bahawasanya qaul ini bukan ia menafikan sifat maknawiyah itu semata-mata, hanya ia menafikan sifat yang asing daripada sifat ma'ani itu juga. Kerana orang yang menafikan sifat maknawiyah itu kufur, ya, seperti yang lagi akan datang sebut. Dan atas kaum yang mensabitkan hal, iaitu kaum yang mu'tamad, berkata, ya, kaunuhu qadiran itu bukan ibarat daripada berdiri kodrat dengan zat, dan sungguhnya ia sifatnya lain daripada kodrat yang sabit pada zihin. Kadang mawujud ia pada kharij dan tiada ma'dum pada zihin. Yang lebih ia berdiri kodrat, yakni yang lain daripada berdiri yang kodrat dengan zat. Dan kodrat dan kaunuhu qadiran itu adalah kau dia ini, dua sifat antara keduanya berlazim. Maka kaunuhu qadiran itu melazimkan kodrat yang berdiri pada zat. Maka tak terkala berdiri kodrat itu melazimkan kaunuhu qadiran. Maka barang siapa menafikan sifat nama itu atau nafi sesuatu sifat daripadanya, jadi kafir dengan ijma'. Kerana sabit ia bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq ahli sunnah dan mu'tazilah. Masalah orang tidak mengetahui ia akan maknawiyah, tiada kufur seperti yang telah lalu sebut. Dan demikian lagi barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, yakni daripada lazim daripada berkata ia Allah Ta'ala itu tiada qadiran umpama dengan zatnya, tiada dengan sifat qudratnya yang berdiri dengan dia, jadi kafir juga. Bersalahan orang yang tiada menafikan dengan asalnya seperti Mu'tazilah, kata ia tiada bagi Allah sifat ma'ani, dan sungguh ia qadir dengan zatnya dan alim dengan zatnya. Demikianlah hingga akhir. Tiada kufur yang tiga itu, tapi fasik dan bid'ah itu. Dan hasil perbahasan terbagi sifat itu atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, tiga sifat ma'nawiyah, dan keempat sifat ma'ani. Maka barang siapa menafikan suatu sifat daripada 3 bahagi yang pertama itu, dan dikatakan baharu atau syair pada baharunya, qadimnya, atau berhenti seperti bahawa tiada menghukumkan ia dengan bahawa qadim atau baharu, dan jadi kafir ia, bahawasanya lazim dengan nafi suatu daripadanya pada Allah Ta'ala jadi kekurangan. Dan barang siapa menafikan bahagi yang keempat, iaitu sifat ma'ani, dia kaum mu'attilah, tiada kufur, kerana bahawasanya tiada lazim daripada nafi itu kekurangan apa yang berdiri dengan zatnya. Maka bahawasanya berkata ia qadir dengan tiada qadrat dan murid dengan tiada irada. Demikian hingga akhirnya atas yang dekat mereka itu. Faham ke tuan-tuan? Mabuk kepayang baca. Sangat ilmiah. Tuan-tuan ahli jemaah sekalian kena ambil perhatian pelan-pelan. Ini membincangkan sifat Allah. Bahagian-bahagian sifat Allah ini dibahagikan kepada berbagai-bagai bahagian. Kata dia sifat itu 20 sifat tu. 20 sifat itu dibagi kepada 4 bahagian. Ada tulis itu. Maujudat, ma'lumat, ahwal, dan umur iktibariyah. Ini kena ngaji, kena betul lah. Cuma ada perbahasan ulama'. Dia kata ada ulama' membagikan kepada 3 saja.
maujudat, makdumat dan umur iktibariyah. Haliyah, ahwal tu tak ada. Satu pendapat ulama. Jadi ahwal itu termasuk dalam umur iktibariyah juga. Baik, kita kenal satu-satu pelan-pelan ya. Boleh ya. Maujudat. Apa makna maujudat ni? Maujudat ni ada. Dan ada tu, tuan-tuan jemaah sekalian, ada dua ada. Satu ada pada tanda luaran. Catat molek-molek. Tanda luaran. Iaitu dilihat oleh mata kepala kita. Mata kita melihat. Lihat oleh mata kita. Dalam bahasa Arab dia gelar kharij. Jangan pening dengan bahasa Arab tu. Ustaz sebut je lah. Yang kedua disebut zihin. Zihin itu pada hati dan fikiran kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Kalau kita melihat adanya alam ini, ada langit, ada bumi, ada gunung ganang, ada lautan dan daratan. Nampak ke tidak pada tanda-tanda luaran? Maknanya pada mata kita, nampak tak? Allah berkuasa, nampak tak? Nampak tandanya? Nampak tak tuan-tuan? Nampak. Itu maknanya sifat nampak pada luaran. Tanda luaran kita. Kena nampak gunung. Oh, gagahnya gunung. Tanda Allah tu berkuasa. Hati kita kata Allah berkuasa tak? Berkuasa. Fikiran kita tentu khabar Allah berkuasa. Kalau luar pun kita nampak tanda berkuasa, dalam hati kita tentukan sebut Allah berkuasa. Nampak tak? Jadi, tanda luaran pun kita nampak. Ada tanda Allah berkuasa. Dalam hati kita pun, fikiran kita pun kata Allah berkuasa. Ini namanya maujudat. Maknanya ada pada tanda luaran, ada juga pada tanda dalam hati. Gitu. Jadi ini namanya ada. Ada tanda luaran, ada tanda dalam hati kita. Itu gelar maujudat. Sifatnya berapa? Sifat yang pertama, qudrat. Allah Maha berkuasa. Tapi kalau Allah berkuasa, tapi dia tak nak buat alam ni, ada ke? Kalau Allah tak nak buat, ada ke alam? Tak ada. Jadi wajib Allah Ta'ala bersifat berkehendak pula. Bila ada sifat berkuasa, ada sifat berkehendak. Jadi sifat berkehendak ni sama dengan sifat qudrat juga. Tanda adanya alam ni nampak pada luarannya, Allah bersifat maha berkehendak. Hati kita kata Allah pun berkehendak. Nampak? Jadi sifat qudrat, sifat iradat, namanya sifat maujudat. Kumpulan dia. Satu kumpulan. Kemudian, kalau Allah ni berkuasa, mampu buat alam, dan dia berkehendak buat alam. Dah dua-dua sifat. Tapi kalau Allah bodoh, mana? Bodoh-bodoh mana reti? Monyok saja dah. Jadi kalau Allah tak cerdik, tak jadi. Wajib Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah maha berilmu. Jadi, selepas sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu pula nak ada pada Allah Ta'ala. Dan sifat ilmu ni kita nampak adanya alam ni kerana Allah berilmu. Kalau Allah bodoh tak jadi alam ni. Jadi mata kepala kita melihat alam ni ada. Dan hati kita khabar Allah cerdik ke bodoh? Cerdik. Jadi Allah maha berilmu. Ada berapa sifat dah? Qudrat, iradat, ilmu. Itu namanya sifat maujudat. Kemudian, tuan-tuan bayanglah, Allah Ta'ala buat alam.
Nanti dulu. Kalau tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala ni mati. Kalau Allah Ta'ala mati. Ada ke kuasa? Ada kuasa kalau dia mati? Ada ilmu? Tak ada. Jadi Allah wajib bersifat ada kehendak? Tak ada apa. Jadi wajib Allah bersifat hidup. Jadi kerana Allah bersifat hidup ni menyebabkan ada sifat kodrat. Jadi hidup ni gelar sifat syarat. Jadi tak ada juga. Dan kita nampak adanya alam ni kerana Allah hidup, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah berilmu. Dah ada 4 sifat. Kemudian tuan-tuan dirahmati sekalian, Allah yang jadikan alam. Cuba tuan-tuan bayangkan Allah jadikan alam, dia tak nampak alam ni. Mana gaya? Tengok mat Allah Ta'ala apa gitu gaya dah. Sifat kekurangan. Jadi wajib Allah Ta'ala buat alam ni, dia melihat alam ni. Jadi adanya alam ni tanda Allah Maha melihat. Pada mata kepala kita, tanda Allah melihat. Hati kita kata Allah ni buta ke? Tentu hati kita kata Allah Maha melihat. Nampak? Dan akhir sekali, tidur akhir ya. Dan nombor 2 akhir, Allah Maha mendengar. Allah cipta semua bunyi-bunyian, semua percakapan, semua bahasa. Tuan-tuan bayangkan di kepala Allah tak dengar. Bunyi kipas Allah tak dengar, bunyi burung Allah tak dengar. Boleh bayang ke? Bukan Tuhan bodoh hang gitu, lemah hang gitu. Allah Ta'ala Maha mendengar. Jadi mata kepala kita melihat alam ni, kita tahu Allah Maha mendengar. Kita dengar bunyi-bunyi semua termasuk suara kita. Dan hati kita kata Allah Maha mendengar. Ini sifat mawjudat juga. Dan akhir sekali Allah Maha dah sudah dah dak lagi. Allah Maha berkata-kata. Allah ni wajib kita beriktikad Allah bercakap. Kalau Allah tak bercakap maknanya Allah bisu. Allah nak jadi kun fayakun, jadi. Jadi dengan sebab itu Allah Maha, kita nampak alam, kita tahu Allah Maha berkata-kata. Dengan kata-kata Allah lah jadi semua alam ni. Allah kata kun, jadi saja. Jadi jelas tuan-tuan. Jadi di sana ada 7. Ini sifat kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 7 sifat digelarkan sifat yang ada. Ada pada mata kepala kita melihat. Tanda-tanda adanya. Tanda-tanda adanya Allah berkuasa. Tanda-tanda adanya Allah berkehendak. Tanda-tanda Allah Maha berilmu. Tanda-tanda Allah Maha hidup. Tanda-tanda Allah Maha melihat. Tanda-tanda Allah Maha mendengar. Tanda-tanda Allah Maha berkata-kata. Faham ni tuan-tuan? Ini maknanya kumpulan mawjudat. Kalau baca pada kita tak ada huraian yang gaya ustaz tu. Ni mah. Dia pun tak sebut sini. Mawjudat tu apa? Cuma dia bagi di atas ni tadi. Mawjudat tu seperti keadaan kodrat dia sebut. Dan iradat 2. Dia bagi contoh. Tapi ustaz tak bagi 2, bagi semua sekali ya. 7 sekali. Faham ni tuan-tuan? Simak-simak. Kita ada disebut 2 contoh. Ustaz bagi 7 sekali. Itu lengkap semua sekali. Itu nama sifat mawjudat. Faham ya? Okey, ada soalan sejauh ini. Ambil satu dulu. Faham ke pertama tu? Dia gelar mawjudat. Sifat mawjudat. Sifat yang benar-benar ada pada tanda luaran dan pada hati dan fikiran kita. Baik, ada soalan? Sila. Kena simpan betul rakaman ni. Tidak banyak. Susah tu. Tak ada buat FB. Kena tuan-tuan ulang balik. Tahu tempat sesa dah. Kena suti-suti. Ngaji. Orang baca tinggal dia bagi 2 contoh je. Bodoh lalu. 4-5 contoh tak tahu lalu. Ini dah. Saya bagi contoh semua sekali. Artinya sifat mawjudat tu 7. Sifat ma'ani tu lah. Gitu. Ada soalan sila.
Okey, kalau tak ada soalan, faham sangat tu? Faham tak? Faham. Kalau nak cakap Arab sikit, wujud pada kharij, wujud pada zihin. Tu. Kalau tuan-tuan rujuk balik kitab ustaz, ada tulis. Wujud pada kharij, wujud pada zihin. Jangan pening ingat dengan bahasa Arab tu. Tak malas nak bolok bahasa Arab. Lima pening kepala. Kemudian disebut sebagai sifat ma'dumat. Sifat yang tak ada. Maknanya payah cukup nak faham. Dia lebih kurang dia yang keempat juga. Umur intibariyah. Dia kadang-kadang ada bersamaan antara dua tu. Kita ambil kadang-kadang ulama' Tok Guru ni dia bagikan sama umur intibariyah ni. Sifatnya sifat salbiyah. Dia gelar makdumat atau dia gelar salbiyah. Makdumat ni apa makna? Makdumat ni maknanya tak ada. Nak fahamkan tuan-tuan, tak kena bagi contoh lah. 3 orang. Aki, ayah, anak. Cucu lah. Perkataan yang kita nak pakai, tua. Tua ni dia tidak lekat. Dia super tak ada. Cuma dia ada bila banding. Bila banding dia ada. Ayah bila banding dengan anak, ayah tua. Faham? Tapi bila ayah banding dengan aki, tak ada dah tua tu pada ayah. Nampak? Tua tu tak ada pada ayah. Jadi dia sifat tu sifat tidak lekat. Cuma sifat tu sifat banding je. Bila berbanding, sifat tu ada. Tak berbanding, sifat tu tak ada. Kalau tak ada banding dengan apa-apalah. Tak banding dengan ayah, tak banding dengan anak. Tak ada sifat tu. Bila banding dengan anak, baru ayah tu keluar tua. Banding dengan aki, ayah tu keluar muda pula. Tua terlepas kaki. Jadi ulama' meletakkan itu sifat makdumat. Tak ada. Sebenarnya sifat tu tak ada. Dia hanya ada bila berbanding. Faham tak? Sifat Allah Ta'ala, itu benar. Yang pertama sifatnya qidam. Yang kedua baqa'. Yang ketiga mukhalafah. Yang keempat qiyamu ta'ala bin nafsi wahdaniyah. 5 sifat. 5 sifat itu dikategorikan sebagai sifat yang tak ada. Cuma bila bandingkan Allah dengan kita, jadi Allah bersifat qidam. Sebab kita baru.
Bila banding Allah dengan kita, Allah bersifat baqa, kekal. Kita bersifat binasa. Bandingkan Allah Ta'ala dengan kita, Allah tak serupa dengan kita. Kita tak serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi mukhalafah. Bila bandingkan Allah Ta'ala, tak ada siapa yang jadikan dia. Kita, Allah jadikan kita. Bila banding kita, Allah mukhalafatu ta'ala li hawadis. Ya akhir sekali, Allah Maha Esa. Allah tidak dua dan tidak tiga. Tidak banyak. Gitu. Jadi 5 sifat ni, tuan-tuan, disebut sifat adamiyah. Adamiyah. Jadi, nampak tak tuan? Maknanya sifat tu hanya bertugas untuk berbanding saja. Bandingkan Allah dengan kita, maka Allah tu bersifat qidam. Kita baru. Bandingkan Allah dengan kita, Allah bersifat baqa, kekal. Kita akan binasa. Bandingkan Allah Ta'ala dengan kita, kita tak sama dengan Allah dari segi zat, sifat, apa tak ada. Kerana Allah Ta'ala tak ada siapa yang menjadikan dia. Kita, Allah Ta'ala jadikan. Bandingkan kita dengan Allah Ta'ala, Allah Maha Esa. Kita banyak. Boleh tuan-tuan ya? Jadi sifat adamiyah ni sifat yang tak ada. Tetapi bila berbanding, baru ada. Faham gitu ya? Dia mirip sama juga dengan umur intibariyah. Jadi perkataan tua tadi, hanya satu perkataan nak membezakan anak dengan ayah. Perkataan tua tu. Bila berbeza tu, gitu. Jadi dia samalah adamiyah dengan umur intibariyah gitu. Kemudian ahwal. Keempat. Ahwal ni 2 sifat. 2 grup sifat. Yang pertama sifat nafsiyah, wujud. Lepas itu sifat maknawiyah. 7. Oh, tak ada syarah dulu dah tu. Ulang-ulang je tu. Wujud. Botol di atas meja. Botol ada di atas meja. Nampak tuan-tuan? Mata nampak? Nampak. Hati kamu? Ada ke botol atas meja? Ada? Ada tak? Botol nampak, meja nampak. Ada nampak tak? Siapa nampak ada? Siapa nampak ada? Nampak tak? Jangan berdoa pula. Cakap betul lah. Nampak tak ada? Hati kamu ada? Nampak mata doa dulu dah. Nampak mata ada. Yang nampak botol ya dah. Yang nampak meja. Botol ada atas handphone. Botol nampak? Handphone nampak? Ada? Oh, tak nampak ke? Botol ada atas serban. Serban nampak? Botol nampak? Ada? Jadi apa benda ada tu? Khabar Ustaz, benda ada tu. Ada tu, apa benda ada tu? Wujud cakap Arab, cakap Melayu ada, lupa je. Benda ada tu.
Apa benda ada tu yang tuan-tuan khabar ada tu? Yang abang kita khabar ada dalam hati tu. Apa benda ada tu? Benda kijanya ada tu. Kenapa kita sebut ada? Botol ada atas meja, botol ada atas komputer, botol ada atas orang. Apa kita beri sangat guna perkataan ada tu buat apa? Bagi? Sebab nampak benda, tak nampak pun ada. Nampak? Nampak botol. Buat atas meja, nampak botol. Buat atas komputer, nampak botol. Buat atas sobat, nampak botol. Jadi, benda tugasnya ada tu. Benda fungsinya ada tu. Sifat apa? Sifat apa? Betul, sifat apa? Sifat kepada? Jawab, sifat kepada apa? Botol ada atas meja. Botol ada atas komputer. Botol ada atas cerita benda. Cerita benda. Botol. La ilaha illallah, payah sangat. Kan cerita botol. Botol atas meja. Botol atas itu. Botol atas dah. Jadi ada tu benda. Apa nya dia tu? Menceritakan botol. Faham tak? Ada itu menceritakan botol. Faham ni? Kalau wujud Allah, cerita apa? Ada Allah. Itulah dia namanya cakap melu. Nya. Apa nya Allah Ta'ala ni? Nya Allah Ta'ala tu ada. Faham ni tu? Itulah bendanya, bukan payah sangat. Bodoh je ucap contoh tu. Tapi nak kemas, faham? Jadi, itu dia sebut situ, ada tu nya. Nya Allah. Keadaannya Allah. Cerita tentang Allah. Tetap Allah ada. Sungguh-sungguh Allah ada. Benar-benar Allah ada. Itu dia gelar ahwal. Nampak yang ketiga tu. Yang kita tulis ahwal. Ahwal itu dia kita tu. Ahwal ni makna dia menceritakan adanya Allah. Sebab itulah sifat ada itu keadaan Allah Ta'ala. Gitu. Faham semua orang? Faham tak? Tahu nak nyawa. Faham ke tak? Faham tak apa? Mudah bendanya, bukan payah sangat. Tapi ustaz nak kemas, dia mau faham. Jadi sifat wujud itu keadaan Allah Ta'ala. Gitu. Bukan. Dia ada tanda luaran. Tanda luaran ada tak ada? Tanda luaran ada tak? Tanda luaran benda. Botol. Tanda luarannya meja. Tanda luaran ada. Nampak? Ada tak? Mata kepala kita tak jumpa dengan ada tu. Nampak tak? Tapi hati kita kata ada. Sebab itu dia gelar hal keadaan ni ada pada zihin, pada hati. Tidak ada pada tanda luaran. Jadi wujud ni tak ada tanda luaran. Tapi hati kita yakin adanya Allah. Faham gitu? Itulah hal keadaan zat Allah Ta'ala. Payah juga nak cerita wujud aja tu. Bukan. Tadi kita cerita dah kodrat iradat tadi kita dah faham dah, nampak tanda luaran, nampak dalam hati kita. Ini nampak tanda luaran tak ada? Ada. Tapi nak nafi dah. Hati kita kering, ada. Tak apa buat apa kita cakap. Botol ada di atas meja, buat apa cakap kita? Dia kerana ada tu benar-benar ada. Tapi tanda luaran tak ada.
hati kabo kemas ada. Kemudian ada geng dia lagi 7 hari. Oh, ni payah lagi. Baik. Allah Maha berkuasa tadi. Ini contoh berat. Selalu setiap contohnya Malik Noh. Jadi ni tu Melaka dah ingat Malik Noh. Orang kuat Malaysia. Malik Noh ya. Kalau tak pakai Malik Noh lah sekarang ni tak ingat dah. Zazali lah benda-benda. Malik Noh ni tuan-tuan. Kalau masa dia tengah ngangkat berat tu. Ustaz, kalau ada buku Ustaz tu, Ustaz tak bubur gambar Malik Noh. Kian pula pakai spender apa tak jadi juga. Jadi tak bubur gambar lah. Malik Noh tengah ngangkat tu. Di atas pentas tu. Nampak tak depan mata kepala kita bahawa Malik Noh ni kuat? Tanda ni. Nampak lah berat angkat itu. Tanda kan? Tanda dia kuat. Okey lah. Hati kita khabar Malik Noh ni kuat tak? Kuat. Lepas tu takkanlah dia nak angkat sepanjang hari. Dia lah hadnya kan. Letak. Kemudian dia pergi minum kopi kat kedai. Kat restoran. Dengan penaja dia. Dengan anak isteri dia. Masa dia minum tu. Nampak tak tuan-tuan? Tanda dia kuat. Tak nampak dah kan? Makan ready secawan. Roti canai 2 keping gitu je lah kan? Roti canai kecil macam ni. Orang makan 2 keping belaka. Gitu je lah. Anak isteri dia pun sama juga. Penaja dia lebih kurang dia. Kita tak nampak tanda luaran dia kuat. Tapi hati kita kata Malik Noh ni orang kuat tak? Orang kuat juga. Itulah maknanya hal keadaan Malik Noh kuat. Jadi hairnya Malik Noh ni orang kuat. Walaupun dia tidak tengah ngangkat. Tengah ngangkat lagi lah pulaknya. Tapi tengah ngangkat tu namanya sifat ma'ani. Hak kita bincang mula tadi. Sifat ma'ani ni tanda luaran dia kuat. Hati kita pun khabar dia kuat. Tapi bila dia minum teh, tanda luaran tak ada kuat. Tapi hati kita tetap mengatakan Malik Noh ni orang kuat. Nampak tak? Itu namanya sifat maknawiyah. Malik Noh orang kuat dan dia hal keadaan Malik Noh ni kuat. Gitu lah. Nak beza kedua tu. Sifat dia kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Hal keadaan Allah Ta'ala maha berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Hal keadaan Allah Ta'ala maha berilmu. Hal keadaan Allah Ta'ala maha hidup. Hal keadaan Allah Ta'ala maha melihat. Hal keadaan Allah Ta'ala maha mendengar. Hal keadaan Allah maha mengetahui. Hal keadaan Allah Ta'ala maha berkata-kata. Gitulah. Jadinya sifat ahwal ni ada 8 sifat. 7 sifat maknawiyah, 1 sifat wujud. Masuk kategori itu. Boleh faham tuan-tuan ya? Kalau nak contoh yang kedua, kadang-kadang Ustaz bagi cikgu pencen. Cikgu masa dia ngajar sekolah, depan murid 40 orang duduk depan pakai whiteboard, pakai marker, bersyarah panjang buih dengan mulut. Nampak tak tandanya cikgu tu cerdik? Nampak. Masa tu tanda luaran. Mata kita tengok dia cerdik. Hati kita khabar dia cerdik ke? Lepas tu dia pencet. Pencet tak pergi dah sekolah. Pergi sekolah. Halah dia gusah ngacau. Gila cikgu ni datang lagi ke sekolah. Buat apa dia pencet? Dia pun pergilah ke masjid. Semayang 5 waktu Jumaat. Satu pergi sikit ke kebun. Kalau ada kebun durian tengok gitu ya. Gitu je lah. Kebun-kebun pisang ke. Lepas tu tengok internet gitu-gitu je lah. Kerja dia tak benar. Kadang-kadang ikut bini pergi pasar raya gitu je lah. Itu je lah kerja dia. Pergi sekolah. Tanda luaran dia cerdik, dia ngajar tak ada? Tak ada dah. Tapi orang gelar dia cikgu ke gelar murid? Tetap orang gelar cikgu dah. Sampai mati pun kita gelar dia cikgu. Sekali-sekala kalau suruh ngajar tuition boleh je dah. Menunjukkan dia berilmu. Itu bila dia dah pencet tu namanya hal keadaan dia orang mengetahui.
hal keadaan cikgu tu cerdik. Gitulah maknanya. Boleh faham gitu? Masa dia ngajar tu sifat ma'ani tu. Demikianlah Allah Ta'ala. Dalam hati kita tetap berkata Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala maha berilmu. Itu sifat maknawiyah. Keadaan zat Allah Ta'ala maha berkuasa. Keadaan zat Allah Ta'ala maha berkehendak. Keadaan zat Allah Ta'ala maha berilmu. Keadaan zat Allah Ta'ala maha hidup. Keadaan zat Allah Ta'ala maha melihat. Keadaan zat Allah Ta'ala maha mendengar. Keadaan zat Allah Ta'ala maha berkata-kata. Faham tak? Gitu. Dia ada sebut perbahasan ulama, ada yang mengatakan 3 aja. Tak ada haliyah tu. Gitu. Tapi kita bahas 4 sekali. Kata musannif, tak ada masalah lah. Tidak menjadi tejas kepada akidah kita. Akan tetapi, dia bahas ini. Yang dimaksudkan kaul Mu'tazilah, dia kata hal keadaan Allah berkuasa itu ialah berdirinya kodrat pada zat Allah Ta'ala. Itu saja. Dia tak nak gelar sifat lain. Maknanya, tapi kita tadi sifat berkuasa lain daripada sifat hal keadaan berkuasa. Lain sifat. Macam Malik Nur tadilah. Atau dia rehat tu hal keadaan dia orang kuat. Tapi bila dia ngangkat tu dia memang kuat. Gitu. Jadi keputusan ulama ahli sunnah wal jamaah ada 2 sifat. Satu sifat Allah berkuasa. Satu hal keadaan Allah berkuasa. Satu sifat Allah berkehendak. Ada satu sifat lagi hal keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Gitulah sampai 7. Faham tak? Sebab itu asalnya 13. Jadilah 20. Gitu. Cuma Tok Guru kita tegas ini, kata dia, tahu olehmu bahawa kau bukan menafikan sifat maknawiyah semata-mata. Hanya ia menafikan sifat itu terasing daripada sifat ma'ani. Itu saja. Kerana orang yang menafikan sifat maknawiyah itu kufur, kafir. Jadi kita tak boleh mengatakan Allah ni tidak berkeadaan berkuasa. Tak boleh. Mesti kita beriktikad keadaan Allah Ta'ala maha berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak itu. Tiada maujud pada kharij. Tuan-tuan faham tu maksud saya. Kaunuhu qadiran atas kaul 2, sifat keduanya berlazim-laziman. Itu kaul yang muktamad lah. Maknanya, kenapa ada keadaan Allah Ta'ala berkuasa? Kerana Allah Ta'ala bersifat maha berkuasa. Begitulah. Maka barang siapa menafikan sifat maknawiyah itu atau nafi sifatnya, jadi kafir dengan ijma' ulama. Itu berat menjaga itu. Orang tak tahu sifat maknawiyah tak kufur. Apa? Berdirinya kodrat pada zat Allah Ta'ala. Memanglah zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Gitu. Sifat ma'ani itu. Jadi sifat nafsiyah termasuk dalam sifat haliyah. Kalau tuan-tuan nak dobit 4 tu. Sifat sabiyah termasuk adamiyah dan umur itibariyah. Maknawiyah haliyah sama dengan nafsiyah. Sifat ma'ani wujudiyah. Faham ni? Nafsiyah haliyah, ataupun disebut sini ahwal. Nombor 3 tu. Nafsiyah tu
haliyah ataupun disebut ahwal. Kemudian salbiyah disebut adamiyah. Kita banyak bincang sifat tak ada tadi. Tapi dia juga sifat umur intibariyah. Ma'nawiyah sama dengan nafsiyah. Sama dengan haliyah ataupun ahwal. Sama dengan nombor satu. Ma'nawiyah dengan nafsiyah itu sama. Ma'ani mawjudat. Yang pertama tu. Cukuplah perbincangan hari ini. Kalau ada soalan sila. Sila kalau ada soalan sila. Habis dah tajuk kita ni. Baca tadi muntah dah. Pening kepala baca. Saya bagi tajuk tu contoh-contoh lengkap sekali. Ada soalan muslimin-muslimat? Tak faham lalu lah Ustaz. Ada gitu. Nak nanya pun tak faham. Bergalut tutup guru kita. Kurang-kurang pun dapatlah. Wujud tu tahulah benda kan. Wujud keadaan Allah Ta'ala. Gitu. Selama ni puas dah ngaji wujud tu benda-benda dah. Hari ni jelas tu suti-suti. Tua, muda tu semua saja je perkataan tu digunakan kita dengan tujuan nak membezakan. Mana bezanya? Ayah dengan anak. Bezanya ayah lahir dulu, anak lahir kemudian. Itulah bezanya. Yang tahu cerita tu Tok Bidang. Tok Bidang tahu. Ayah lahir tahun 55, awak lahir tahun 80 gitu. Dia gelar iktibar sahaja. Iktibar daripada cerita ayahnya lahir dulu, anak lahir kemudian, digelarkan perkataan tua. Kalau anaknya lahir kemudian, ayahnya lahir dulu, dinamakan muda. Muda tu iktibar sahaja. Muda tu sekadar perkataan yang dipakai untuk membeza saja. Faham tak? Tak ada apa-apa. Begitu je kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kidam. Kita baru. Dulu kita tak ada. Allah jadi baru ada. Allah tak pernah tak ada. Itu namanya kidam. Nampak? Jadi sifat kidam tu sifat yang membezakan dan mensucikan Allah. Tak boleh khabar Allah ni baru. Tapi siapa kata Allah baru? Allah tu pernah tak ada. Ada semua. Kemudian bakar. Allah Ta'ala kekal esok. Kita tiap tangga kali yang pertama tu, rai bulu ruyuk, hancur belakang alam.
Bezalah. Allah kekal, kita binasa. Itulah dia punya bezanya. Jadi kekal itu sebagai perkataan yang digunakan untuk membezakan kita dengan Allah. Untuk membezakan Allah daripada kita, makhluk. Okay. Kemudian Allah Ta'ala ni tak serupa kita. Baik dari segi zat, sifat. Jadi hak berlainan tak serupa dengan makhluk, tak betul lah Allah. Kita ni sama ya dengan makhluk, dengan gunung ganang, semua sifat baru. Kemudian Allah tak ada siapa yang menjadikan dia. Dia gelar Qiyamu Ta'ala binafsi. Kita Allah Ta'ala jadikan. Beza tak? Sangat berbeza. Dan akhir sekali Allah Maha Esa. Alam ni bagai gaya. Manusia berbagai gaya. Banyaklah cakap mudahnya. Tapi Allah Ta'ala Maha Esa saja. Beza tak Allah Ta'ala dengan kita? Itulah namanya salbiyah. Salbiyah ni menolak hak tak layak pada Allah. Allah tak layak baru. Allah tak layak binasa. Allah tak layak serupa dengan makhluk. Allah tak layak ada yang menjadikan dia. Allah tak layak syirik. 2, 3, 4 banyak bagian. Tak tidak Ustaz mengajar ni terang itulah. Habis ring kita orang. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham ya. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada ya? Sampai habis ring tu tak mudah. Baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil